Tentang perancangan negara kita untuk meneroka kemungkinan untuk kita menjana elektrik dengan menggunakan nuklear, tenaga nuklear. Sekarang setakat ni kita ada satu jawatankuasa bersama diketuai oleh Petra dan Mosi juga sebahagian daripada jawatankuasa tersebut, dan seperti yang dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri, apa-apa keputusan akan dibuat selepas 2030. Dan setakat ni apa yang kita buat adalah peranan Mosi dalam jawatankuasa itu 3 saja. Satu, R&D, penyelidikan dan pembangunan. Yang kedua, pembangunan bakat, talent development. Yang ketiga adalah regulatory. Untuk regulatory adalah Jabatan Tenaga Atom, dan untuk R&D dan juga pembangunan bakat adalah di bawah bidang Jabatan Nuklear, Agensi Nuklear Malaysia. In this area, this is very highly regulated, di mana kita semua mengguna ataupun kita mengikut piawaian antarabangsa yang telah ditetapkan oleh IAEA. Perlu ada kebimbangan, dan baru ini kita telah pun meminda Akta Tenaga Atom, dan dalam akta itu kita pun telah masukkan persediaan untuk kita meneroka kemungkinan penjanaan kuasa dengan nuklear. Kepakaran yang cukup, seperti yang dikatakan tadi, kita ada research reactor dan kita operate sejak 1982. So kita ada kepakaran yang mencukupi. Kita selalu akan update dengan perkembangan antarabangsa, di mana IAEA juga akan selalu menghantar inspektor ke negara kita untuk satu, of course, to inspect our facility. Yang kedua adalah membantu kita untuk membangunkan kepakaran dalam bidang ini. Maksudnya kita ni sekarang baru nak meneroka kemungkinan, to explore the possibility, and then we are looking at small modular reactor. We are not looking at a conventional scale. So we are, I mean, teknologi dia advances lah. Belum lagi kita sampai ke tahap itu, because kita baru nak buat kajian, and then so kita belum sampai ke tahap untuk buat siting lah. Maksudnya kita cari site untuk nuclear reactor tu, belum lagi kita sampai ke tahap tu.